Okay, so hi, Assalamualaikum korang. Okay, so 25 hari bulan yang lepas, 25 bulan 3 merupakan hari jadi Hifah. Jadi, ni macam untuk umur 19 tahun ni kan mungkin at that situation macam time tu kepenatan kita apa, tapi macam kita tak berapa excited pun. Ataupun sebab dah 19 tahun dia macam tak berapa excited, tapi macam kau pernah dengar tak macam satu quotes ni, bukan satu quotes, macam satu ayat cakap hari jadi kita ni merupakan hari yang mak kita kesakitan melahirkan kita. So kenapa kita macam perlu happy macam tu lah. Dan kalau ikut Rasulullah pun masa hari birthday Rasulullah, maaf kalau silap, Wallahualam, tapi yang kau pernah dengar Rasulullah menjelang hari lahir dia, Rasulullah yang akan beri hadiah dekat orang. Maksudnya sedekah lah macam tu. Tapi kalau macam culture yang kita biasakan sekarang, birthday kita ke orang akan bagi hadiah, tapi sebenarnya kita perlukan macam pahala ataupun doa daripada orang kan. Jadi sebenarnya kita yang perlu bagi hadiah ke orang as a sedekah lah macam tu, ataupun niat hadiah ke atau apa-apa kan. So sebenarnya bagi hadiah ke orang ni, siapa ada beli hadiah untuk diri sendiri, dia besar kan. So jemaah faham boxing sebenarnya ni dah berapa bulan dah, adalah lama sangat. Saya barang tak sampai lagi masa order, and macam kita pun dah lama tak balik, so ada peluang kita balik kejap ni, kita buka. Okay? Jadi jom kau hantar Mafa buka sama. Okay? Jadi macam ni, dia pun tak nak pakai macam pakai level sangat pun, dah simple je masa boleh pakai. Tapi yang surprising ni kelas Hifah macam wish yang ramai tu macam tak harus sikit, ada macam nanti tu. Sebab itulah, hari tu macam Hifah ada harapkan something. Maksudnya tak apalah, tak apa cerita, tak apa, dia sedih. Kita nak akhir sedih. Kau nanti Mafa buka. Hadiah ni kau boleh beritahu korang dalam harga dia 100 lebih lah. Kau boleh kat Shopee macam satu set. Aku pernah tengok orang beli benda ni untuk hadiah dia juga dekat IG, tak silap. Kau tengok untuk Hifah yang sebelum ni, tapi yang tu dah macam dah lepas Hifah, jadi macam tak sempat dah kan untuk beli untuk hadiah birthday. So dah tu dah lepas. So kali ni kau ada rezeki lebih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini semua hasil kerja part-time Hifah selama 4 bulan ni tau. Berapa bulan ni hasil kerja-kerja Hifah tu sikit-sikit untuk beli hadiah ni. Pasal ni dia tak nak nanti kau ada bawah. Tak ni, rasa apa? Kau boleh kain kafan. Kau boleh kain kafan untuk Hifah. So dah kau bising sikit, ada orang tengah datang raya sebenarnya. Tapi ambil sekejap peluang ni sebab aku nak balik college dah. Sekejap boleh patah rumah. Ambil kafan untuk hadiah, untuk hadiah hari lahir yang ke-19 ni. So itulah. Sebab sebenarnya juga aku tengok orang tu beli juga untuk diri dia. InsyaAllah beli rumah. Masih sebelum beli rumah. Bau kabel barus. Kamu kita akan buka. So kalau buka kita dapat merosakkan dalam dia kan. Tapi kalau korang tengok set dia semua ni. Lah kat dalam tu balik kan. Tapi nanti kalau letak link Shopee kat bawah, ataupun kalau letak dia punya gambar video creator semua. Jadi kau boleh cari semua set lengkap dalam ni. Alhamdulillah. Untuk perempuan 100 lebih. Perempuan lebih mahal sikit daripada lelaki. Sebab bila perempuan kan perlukan kain yang lebih banyak kan. Tak silap kan. Macam tu lah. So Alhamdulillah ada kesempatan. Jadi kita fasa yang patut pun setiap orang kan dia kena boleh siap-siap supaya in case kalau apa-apa jadi dekat kita tak menyusahkan orang lah. Terutamanya family. Dekat sulung tu sampai bila kau seseorang yang macam tak suka susahkan orang sampai mati pun kau tak boleh. Kau tak nak susahkan orang. Sebab itulah beli ni siap-siap. Dia kasih benda kenangan.
macam apa, macam you didik lah Fifa apa yang Fifa sampai kan, yang kita tengok orang beli tu bukan saya saja, kita usaha betul dan kita beli benda tu diri kita sendiri. Mana tengok sikit. Alhamdulillah, besar tu korang tak ni berat. Okay, tu je lah. Jadi untuk apa birthday Fifa yang 19 tahun ni, Fifa macam banyak juga lah penambahbaikan yang Fifa buat. Selain macam Fifa memang nasihat diri Fifa macam beberapa hari sebelum tu, setiap doa-doa yang orang wish tu Fifa memang akan baca and terus berdoa dalam tu juga. Maksudnya bukan sekadar baca dan sekadar like. Betul Fifa memang betul-betul hargai setiap orang yang wish tu, dengan macam bagi, kalau dia bagi panjang Fifa akan balas panjang juga. Dan bukan semestinya dia bagi pendek balas pendek, cuma Fifa hargailah betul-betul orang yang memang bagi yang paragraf yang panjang kan. Sebab ada orang yang bila kau dah bagi paragraf yang panjang, dia orang akan macam betul lah, Fifa macam kurang appreciate lah benda tu. Tapi Fifa nak jadikan sebaliknya. Lepas tu selain tu Fifa ada buat macam surat cinta untuk family Fifa, which is Fifa tulis untuk seorang perseorang, untuk Umi, untuk Baba, untuk my siblings. Fifa akan tunjuk kat sini. Surat cintanya. Lagi ada macam ada kawan Fifa yang rakam video apa, kau kasih Fifa wish, tapi tu video tu kat kawan Fifa. Kalau Fifa dapat minta, Fifa akan minta dalam ni. Kalau tak ada, tak rezeki lah. Tapi diorang wish tu Fifa dan ramai tu pun pagi-pagi. Tapi Fifa terharu gila. Alhamdulillah. Selain tu adalah macam-macam Fifa bagi kan. Fifa bagi orang hadiah tu, belanja orang ni, belanja orang tu, rezeki lebih. Dan semoga Fifa untuk 19 tahun ni lebih baik. Fifa yang 19 tahun ni dah dapat istiqamah dalam kebaikan yang dia buat. Dan selain tu istiqamah dalam meninggalkan perkara yang dia nak tinggalkan, yang Allah larang. Sebab kan dalam dunia ni, selain susah untuk, bukan susah, macam babak itu kan ada ujian-ujian dia. Selain tu, antara ujian yang kita sedar atau tak sedar ialah ujian untuk tidak merasa diri ni lebih baik daripada orang lain. Itu pun antara salah satu ujian juga. Sebab kita tak tahu walaupun sekarang kan, kita tak tahu macam masa silam seorang tu. Macam Fifa sendiri, mungkin orang akan cakap macam Fifa ni bagus lah, ketun labu lah, pakai yang so on. Tapi orang takkan mahu tahu apa yang jadi belakang. Maksudnya Fifa ni sebalik yang orang tak nampak, Allah je yang tahu. Sebab tu dah jadilah Fifa yang hari ni. Sebab betapa teruknya dia di zaman dulu. Jadi dia macam tu lah. Korang faham lah, yang mengalami situasi macam tu mesti faham. Apa lagi, macam Fifa macam mana banyak benda cakap, tapi takut sedih pula. Ada orang tetamu kat luar kan. Jadi doakan yang baik untuk Fifa yang akan datang, yang tengah tak video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Fifa bangga dengan Fifa. Fifa dah banyak improve. Jangan lupa untuk buat kebaikan kepada orang. Walaupun kadang-kadang orang tak hargai, tak apa Fifa. Sebab ingat Allah kata dalam agama Islam ni kita kena percaya yang setiap kebaikan yang kita buat, kalau kita ikhlas, Allah akan bagi kita dekat akhirat, kat syurga nanti, insya-Allah, amin. Jadi Fifa buat je kebaikan tu, walaupun ada orang akan cakap macam kenapa bukan baik sangat dalam baca kepala, whatever, just macam ignore them, macam biar je, kita buat je apa yang kita nak buat. Sebab tu memang diri kita tak boleh pretend nak macam buat jahat kat orang ke apa. Dan untuk Fifa yang sekarang, Fifa banyak improve. Selain tu macam Fifa sekarang mudah untuk maafkan orang. Fifa yang 19 tahun ni mudah maafkan orang. Lepas tu dapat kawal kemarahan dia, dia belajar macam nak kawal emosi dia. Sebab dia ni seorang yang sensitif. Jadi dia macam belajar lah cara untuk control her emotion. Selain tu semoga Fifa tidak meletakkan cinta pada makhluk melebihi
melebihi cinta daripada Allah. Amin. Amin. InsyaAllah. Semoga Aifah yang sekarang, harapkan Aifah yang masa akan datang berjaya, okey? Tak kisahlah ada apa-apa pun Aifah buat, Aifah bangga. Aifah bangga gila ni Aifah. Fighting kita kena kuat. Kita kena jadi macam Aisyah. Kita kena jadi macam Khadijah. Jadi macam Rabi'atul Adawiyah. Jadi macam Khawla Al-Azwa. Okay. So, itu je untuk hari ni. So, macam lagi korang Hifah akan masukkan beberapa klip wish daripada kawan Hifah and hadiah. Hifah hargai sangat-sangat orang yang wish dan orang bagi hadiah. Hifah bersyukur sangat-sangat. Terima kasih. Kita je untuk vlog video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي